Hello, Assalamualaikum. It's your boy here. I'm Ed. I'm Jay. We are from UXC. Pada malam ini kita ada external host daripada Selingkuh 2.0, iaitu Dr. Love. Alright, pada malam ini kita berada dekat OCH guys. And before kita teruskan, podcast ini juga ditajakan khas oleh Means and Bites. You can get your cravings satisfied. Alright guys, do follow them. Do follow them and subscribe to their. Do follow them and dekat jangan IG, dekat jangan TikTok, just search Means and Bites. And kalau korang rasa korang nak makan benda-benda yang makanan yang like goreng-gorengan, can just head to their socials and korang can just prompt dorang lah, tanya korang nak makan atau makan pula korang nak order goreng-gorengan seperti like epok-epok or other stuff lah. Betul. Yeah. So pada malam ni kita berada dekat OCH. Di luar OCH. Support local guys. Support local lah guys. Support. Alright. Ya, aku nak tanya ni, korang macam okey? Ya, Alhamdulillah. Kawasan dia apa yang korang rasa so far? Kau jangan tanya aku. Ni. Dah tahu lah, apa kau rasa? Dia. Apa kau rasa? Aku rasakan kan. lepas recording aku tergerak. Terus gerak. Come on lah. Tak ada, apa yang buat kau rasa takut sangat? Kan ni kan tempat aku lah. Ni pun bukan tempat kita apa? Betul, kita tak ada chop sini apa. So aku prefer lain tempat lah. Tapi too bad lah kalau kau nak jadi co-host kita, kau kena adapt lah. Ya, nampaknya macam gitu guys So aku kena carry on juga. Pasal sementara partner kau tak ada ni, kira kita beri opportunity untuk kau masuk podcast kita. Betul. Jadi co-host. So aku pun bersyukur lah dapat rasakan outdoor punya atmosphere. Yes. So kau nak kena adapt lah. Kalau kau nak co-host dengan kita, kau nak kena adapt. Betul. Aku pergi tempat-tempat lain That time Wak Hassan. Sekarang pula aku kat Changi. Next aku tak tahu kat mana lah. Tapi previously kat Wasan apa kau rasa? Itu lagi seram atau kat sini lagi seram? Lain-lain tempat, lain-lain rasa dia. Macam that time kita kat Wasan first punya recording kan, macam tempat yang terang. Okay. Then tapi that time rasa macam ada rasa ke belakang-belakang je lah. Belakang masuk macam rasa ada something movement kat belakang kan. Habis ada bunyi, ada some talk macam gitulah. Alright. So habis lepas tu kau ingat that time kita pun ada dengar itik mengamuk. Itik mengamuk. Itik mengamuk tu. Itik mengamuk dia boleh terbang daripada di opposite side of kita punya tempat kita duduk tu. Ada river lah. River bukan river lah. Longkang besar. So after that itik tu terus terbang towards kita and dia tukar daerah lepas tu. Terus pergi on the left side of kita punya side. So about sekarang pula, seperti tadi kita parking kat sini kan. Apa kau punya perasaan sekarang ni? Sekarang pula rasa tempat dia macam sunyi. Macam aku pun tak nak cakap apa-apa lah. Just keluar buat recording kat sini and that's it. Aku cakap sepatutnya aku do solo hari ni, lepas ni lah. Tapi aku tengok tempat ni, aku rasa better aku bikin dengan korang lah. Kemon dah. Dia sepatutnya tempat aku Esplanade. Dekat sana tau. Esplanade. Korang tahu tak dia ajak kita recording kat mana? 313 Somerset guys. Lari tu konsep lari bro. Aku Dr. Love. Bukan paranormal lah tu ni. So guys, malam ni kita dekat OCS sekali. We are not going to enter. Memang tak boleh masuk. So kita orang panggil follow by the book lah. Follow by the book, ikut law. Kita hanya mampu dekat luar sini saja. Lagipun kalau korang perasan kat belakang sana tu ada lampu color merah. Itu kamera tau guys. Betul. So kita dilarang dimasuk.
Kalau kita masuk juga boleh kena saman Yes. Jangan buat So kita punya number one rule is no trespassing. Correct. Yeah. Number 2, follow number 1. Number 3, follow number 2. Gitu ke? Tetap no trespassing. Alright, so without further ado, kita ada story Betul. yang kena mengenai dengan tempat kawasan OCH. Betul. Okay. Cerita seram. Apa yang aku run through pun kira ada dia punya chill jugalah. Okay guys, apa yang sekarang kita tengah buat ni, bukan sekarang lah, for the past episode semua, orang kalau ada sesiapa kirimkan story, kirimkan cerita dekat kita akan turun tempat tu. Yes. Itu apa yang sekarang kita tengah buat lah. Pasal cooking content kita is not frequent, so kita substitute dengan ni lah, macam korang hantar cerita seram dekat that location, kita try turun sana. Dan kita macam gini kita duduk, kita ceritakan. At the same time kita rasa dia punya vibe and stuff dekat sini lah. Before kita carry on with the live, aku nak kasih korang aku punya fair share of apa aku rasa lah kat sini Sekarang Sekarang ni lah. From tadi yang sekarang. So tadi bila aku sampai, dia agak gelap. Yes, correct. Because tadi kat atas tu awan cover the moon. So right now the moon dia clear. Yeah. So the moonlight shine on us. Yep. And tadi bila kita sampai sini, aku dengar bunyi macam orang bergerak kat dalam. 3 kali kita dalam kat grass gitu. Macam Then- jangan sirik. Terus senyap dah. Then ada nothing much lah. Only that movement aku binatang lah kan. Yeah. Snooze on. So yeah, that's for now. But along the way, kalau ada during the storytelling session, kalau ada apa-apa, kita akan try to communicate ke apa. Pasal- We see how it Pasal goes. apa tau guys, sekarang ni kita tengah menghadap kamera, tapi kamera tengah menghadap belakang directly kat OCH. Yes. So we don't know what is happening behind. So kalau ada anything capture in the camera, kira tu satu rezeki lah. Yes. Bonus lah, bonus. Okay. So korang pilih tempat ni pasal aku tahu depan dengan ada tempat sebelah depan sebelah. So kita sekarang ni kat sebelah belakang kan. Belakang, pasal yang gate lagi satu is near landed property. So aku takut kalau kita dekat sana, kita duduk, kita berbual kuat-kuat macam ini apa, ganggu dorang lah. Okay, faham. Okay, Right. aku punya fair share pula yang apa yang aku rasa dekat sini tadi, experience Right. Before kau press record tu, aku dengar orang berbual kat belakang. Orang berbual. Yes. Perut. Tu bunyi perut lagi. Aku dengar macam ada suara berbual dekat Lelaki kan? dua Dua. kat belakang. Okay, nak katakan sebelah ni Ami tau. Ni Ami punya property lah. Tapi diorang jaga malam ke dah tidur dah. Serius tak? Malam sudah tidur kat sini Zai. And yang aku dengar is not this side, Belakang it's kan? sini. Allah. Ya. Relax lah, santai lah. Tengah santai ni. Santai. Kalau kau nak cakap layman terms for paranormal yang kita keluar buat paranormal semua, kita dengar benda-benda gini kira normal. Kita nak sightings dia. That's the thing. So kira kalau kita dapat dengar this kind of thing, itu kira and it's been recorded, tu kira one evidence yang kita dapat lah. Dan macam yang the past few episodes yang kita pergi Siak Im Bangka. Kat mana tu? Dekat Siak Im. opposite Vivo. Oh. Opposite Vivo sana ada satu bunker apa yang well known jugalah, orang selalu pergi. So kita plan kamera dengan mic ni lah. Then we stay silent. We stay silent and mic capture ada suara berbual bunyi. So tu bonus lah. So kalau hari ni ada, kira bonus. So come lah, let's go to the show. Alright, so story dia, aku rasa ni kita kena share. Panjang gila babi. Kau dah tengok belum? Aku dah hantar kau. Aku dah tengok. Tapi yang baca kau kan. Aku rasa Jasta boleh start dulu lah. Okay. Aku juga. Start dulu lah.
Okey, bismillah. Pengirimnya daripada tim paranormal tempatan, nama grup dirahsiakan. Okey. Assalamualaikum kepada tim Urban X Cooking Podcast. Kami semua dari satu kumpulan paranormal tempatan dan kami nak ucapkan terima kasih sebab setiap minggu kami akan dengar kisah-kisah seram dari Urban X Cooking After Hours. Perkara nak Oh. Cerita-cerita korang selalu buat bulu rumah naik. Alhamdulillah. Dan sebab tu kami rasa terpanggil nak kongsi pengalaman sebenar kami sendiri masa buat investigation di Old Changi Hospital. Jeng jeng jeng. Okay, let's go. Malam tu kami bukan datang suka-suka. Kami datang sebagai investigator paranormal. Kamera thermal, EMF, audio recorder, semua standby. Plan kami simple. Fokus pada tingkat 2 OCH sebab banyak case apparition report dekat sana. Kau boleh elaborate apparition report kalau orang tak tahu? Apparition lah. Apparition lah. Sightings. Meaning sightings. Orang Sightings. cakap situ ada banyak sightings. That is report. So kat atas tu ada sightings, movement ke apparitions, everything. So they take that as the report. Yalah. Okay. Kami masuk ikut laluan tepi sebelah padang. Sini ke yang atas tu? Tapi udara dekat tangga OCH bukan macam udara biasa kawasan abandon. Dia rasa berat sampai kau rasa macam tak boleh tarik nafas penuh. Sampai tingkat 2, kami split jadi 3 pair. Mikrofon shotgun kami letak statik di tengah ward. Recorder mula capture kawasan bilik dengan katil besi karat itu. Pada minit ke-7.19, semua alat kami spike serentak. Oh, best pun. Bila kita nak dapat itu Kan? Apa? Kira time maghrib pun ni? Tak, ni Recording timing. Recording timing dia 7 minit 19 second. Oh. EMF naik, suhu jatuh 4 darjah. Dan mic rakam bunyi ketukan logam. Dekat skrin thermal pula muncul bentuk macam orang kecil. Tinggi luar logik, bahu paras perut manusia. Dia kecil ya, Syul. Logam tu apa? Ha? Logam. Dugem. Dugem aku tahu lah. Dugem. Tu dugem. Nanti kau google je lah Okey, korang google je lah Tapi itu belum kemuncak. Faris, salah seorang anggota kami, tiba-tiba kaku depan bilik itu. Mata dia terpaku ke arah tingkap. Perlahan dia bisik, "Guys, ada perempuan bertinggik dekat frame tingkap tu. Bukan berdiri, bukan terapung. Bertinggik macam burung." Ini macam apa yang aku nampak kan? Itu nanti kita share guys. Alright. Beberapa saat kemudian, recorder lantai kami auto save dan mati sendiri tanpa sesiapa tekan. Dan bila kami mula turun tangga, semua GoPro kami bateri drop 71% ke kosong dalam 3 saat. Within 3 seconds, 71% to 0% tu. Gila, suction. Sampai bawah, semua kembali normal. Tapi bila review footage dalam van, satu fail hilang. Fail nombor 7 yang sepatutnya rakam bunyi ketukan itu. Fail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 semua ada. Cuma 7 tak pernah wujud. Auto delete. Kami masih tak dapat jelaskan sampai hari ini. OCH bukan sekadar bangunan lama. Kalau dia boleh kacau hardware, maknanya dia tahu kita datang. Dan dia tak nak kita bawa bukti keluar. Guys. One of the best story yang kita receive. Yes. Correct. Itulah. Tapi engkau pernah masuk? Aku tak pernah masuk. Aku pernah kat luar je. Kat luar? Sama that time aku secondary school. Sebelum kira dah graduate lah. Pergi ITE masa tu aku ada sewa chalet dengan kawan-kawan aku.
chalet dekat bawah-bawah ni lah. kat bawah ni. So basically bila malam aku rasa gelap sikit lah tempat ni. Then dulu tak ada macam kat sini kan sekarang dah rio sikit kan. Dah Yelah, kira dah terang. dah terang lah. Dah terang. Dulu lebih gelap lebih malap. Malap. So dia punya atmosphere dia tu, feel dia lagi deep Macam lagi kau rasa Lagi dance Yes. Like currently now pun aku rasa sikit Okay, aku nak update. Tadi kau perasan badan aku tergini. Kau tahu kenapa? Tahu? Kau ada tutup kat belakang kau. Wow. So kanan kat bawah ni. Kau tutup tu ke depan sekejap saja. Kau pasal kan? Yalah. Tak tahu. Kau gitu kan tu aku tengok kau. Yang jarang So kirakan pengalaman kau yang time dekat chalet tu memang kau rasa okay, time tu chalet yang kat tepi-tepi dia semua ada orang tak ada? Tak salah aku tak ada. Masa tempat aku tu aku seorang. Then a few blocks later After a few ah, blocks depan lah. depan baru ada. Tu pun diorang datang the next day. Oh, the night tu tak ada lah. Tak ada. So basically malam tu memang sunyi lah. Kau sini? Okay, cerita aku tak apa-apa, tak menarik sangat lah. Dia short and simple. Sama macam aku lah. So this happened like I think 2009. Tahun 2009. I was with another team of paranormal dekat Singapore. And kita intend to go stage. And after that kita start to explore at level 1. Tak ada apa-apa sangat. So we go up to level 2. Kita naik tingkat 2 ni. Tiba-tiba aku terdengar macam bunyi dengkuran. So aku punya otak ni macam confused tau. Ingat ada orang tidur ke apa? Sini dah abandon. So might be ada orang tidur. Tapi ni malam Bear in mind this is malam. This is malam and most probably ada orang tidur. So kita cari. So around the bilik tu termasuk masuk semua, tak ada apa-apa. Tak ada orang. So aku punya bijaksana pula, aku pergi kat tingkap, closer to the tingkap. So bila aku go towards the tingkap, dia punya dengkuran makin kuat. Makin kuat and kuat. So aku macam apa sih ni? So aku like suluh-suluh, aku tak nampak. Aku ingat binatang, takkan binatang berdengkur kan? Tak mungkin apa. Tapi maybe berdengkur lah, aku tak tahu. One of their sounds lah maybe So I was like, apa benda saya ni? So I was like, abaikan lah. Aku favorite word apa? Abaikan. So after that kita continue lah. Kita paranormal everything terus balik. Dan dah balik. That's all. Aku pun tak ada macam kira kan kau masuk sini sekali lah. 2 kali. But itu yang the first one or the second one? Yang encounter ni is second time. Second time lah. The first nothing lah. First one is the daytime. So daytime tak ada apa-apa sangat. Ada vibe tapi tak ketara orang kata lah. Ni sekarang pun tengah vibe ni. Tengah vibe. Pro. Aku rasa kaki aku ni. Pro. Security dia lah. Tak ada hal. So nak apa? Dia nak masuk apa? aku tahu. High beam. Sorry guys ada. Dia high beam Try saya tengok dia. Satu orang pergi dia nak apa? Kau tanya dia nak masuk Kalau dia tanya buat apa, cakap kita tengah podcast recording je. Dia nak masuk, dia nak clocking lah aku rasa. Sekejap guys Sorry guys technical sikit. Mungkin this part kita akan cut ataupun raw. Kita tengok macam mana lah. Jangan ya. Jangan ya. Oh sini Pro jaga Sini ada Pro. Okay lah. Tak tahu dia nak apa, tak gerak. Sekejap guys
Lincah sikit. Dia cakap apa? Dia cakap apa? Ada lah, dia cuma datang dia. Nak clocking je kan? Saya tercheck je. Ya, nak clocking. Habis tak, yang time kau approach dia cakap apa? Dia tanya apa? Tak, dia buka pintu after that. Buka pintu lah, buka dia apa cermin turun, dia tanya aku buat apa lah. So aku cakap dia kita buat podcast. Dia tak masuk dalam. Dekat luar je. So dia kata habis dia tengok kita. Lepas tu dia kata okey lah. Okey lah. Itu je. Ya. So dorang tengah lipat kat gate tu lah. So dia orang kat situ je lah, dia orang tengokkan ni. Okay, tak kisahlah. Okay, no problem. Okay guys, sambung Okay, experience aku dekat OCH, throughout aku punya life, aku cuma masuk sekali je. Tapi itu kita masuk pun malam. Experience dia tak banyak, tapi gangguan dia ada a few lah. Okay. So the first gangguan was dekat level 2 or 3 tak salah aku. Dalam kita masuk satu bilik ni. It's quite spacious lah. So kita pergi 6 orang. Okay. That was back 2007. Ya, that era memang paranormal hit tu. 2006, 2007. And that time aku tak ada team. Oh, okay. Kita just aku ingat lagi, aku, saudara aku dengan dua member aku ni, kita kirakan budak-budak lipat ni lah. Dengan another 2 is kawan aku punya close friend, husband and wife. And dorang suka pergi explore. Okay. So these 2 husband and wife yang guide kita kat dalam. So at that level 2 or 3 tak salah aku, the room is quite spacious juga lah. Then dekat one of the wall tu dia ada macam tingkap kecil. Macam opening kecil lah. Dia tak ada grill, tak ada tingkap ke apa. Dia just macam hollow yang boleh go through kan. So kita 4 ni, aku, saudara aku dengan 2 member aku ni, kita duduk at each corner. Okay. Each corner. Penjuru, 4 penjuru lah. 4 penjuru. Diorang 2 ni tunggu dekat luar. Guarding lah. Guarding. So after 10-15 minutes, kirakan it's pitch black. Pitch black. Then kata kau boleh dengar bunyi kerikit lah, tu semua biasa normal lah. Sekali at one part tu, bukan aku seorang yang nampak. Semua nampak. Dia macam ada, kita nampak macam kepala. Macam kepala guys. Kepala split second je. Kan aku cakap atas tu ada opening kan. Dia naik, dia turun. Oi, macam belon gitu lah. Dia naik, dia turun. Mak busy. Nampak naik Syul. Dia naik, dia turun. Itu je, split second je. Masa aku tak tahu kenapa empat-empat coincidentally boleh macam we are looking around, tapi empat-empat tengok at the same time boleh tertengok atas sama-sama. Tu pasal. Bila dah gitu, aku tanya dia tanya dia. Dia gitu lah. Kau nampak? That kind of thing. Cakap nampak asal? Apa kau nampak? Macam kita nampak macam ada bentuk macam shoulder naik kepala gini. Macam naik. Dia shoulder, nampak shoulder. Boleh nampak kepala dia dengan dia punya ni lah. Ui. Macam dia naik lepas tu dia turun. Split second. Tapi nampak macam rambut panjang ke apa ke? Tak nampak siluet je kali hitam. Nampak hitam dia. Belum. That split second naik turun. Then after that nothing much happen lah. Nothing much happen. Lepas tu kita keluar, dekat bawah ni kan ada barrack. Bawah ni atau yang dekat main gate side lah. Okay. Aku rasa yang the main gate side. Dia kecil sikit There's something like this. Dia bawah kat sini kan. Sebelah sini gini-gini kan. Ini gate, ini road kan. So bila kau turun tu, it's on the left, bawah. Aku rasa tu yang main gate side. So the next location yang kita close edge, the next location yang kita pergi barrack tu. Okay. While walking, pasal dulu kalau sekarang kau jalan kira dah cantik tau. Ya. Dulu kira kan you have to walk by grass, lepas tu ada pasir-pasir ke apa kan, macam track dia untuk go to that barrack. Ya. And pokok dia is literally left right. So while walking to halfway, yang husband and wife ni dia tengah isap rokok kat belakang. Kita kat depan, diorang kat belakang. Tengah jalan halfway tu, perempuan tu pusing. Kali dia terpekik lah. Asal? So kita pun panik lah. Kita tanya, kenapa? Asal kau pekik?
dia cakap dia ada nampak satu figure of a soldier macam kau tahu fast march dekat towards dia. Itu yang dia terpekik. Easy so. Itu yang dia terpekik. Then after that kita tak teruskan dekat barrack tu pasal dia kira dah macam dah pucat. Dia dah kena dia dah pucat. So kita cease. Tu yang kita naik motor. Terus kita keluar terus pergi CV lah, kita lepak Changi Village. Itu experience aku yang dekat OCH dengan luar dia lah, yang ada barrack tu. Gila. Then dekat, kalau kau nak cakap dekat chalet, ada satu experience je. Okay, chalet. Ha. Usually chalet asal kena ada gangguan. Aku tanya plus aku ada answer juga lah. Okay, usually asal chalet kotor lah orang kata because tempat tu tak selalu orang kunjungi. Ya, correct. And you know, usually benda tempat-tempat macam gini memang biasa ada benda lah. Dan lagi tempat-tempat yang usang yang you know, even though tempat tu nama dia bom, tapi jangan sangka tempat tu selalu orang kunjung lah. Ya, correct lah. So as per normal macam aku cakap, before masuk beri salam dulu lah. Normal Lepas tu buat apa yang patut lah. Pagar ke, azan ke. Kau jangan buka pintu. Halo. This is my room. Jangan. This is the kitchen. Dia kira apa tau? Kalau nak berbual in general sebelum kita masuk tu, kirakan ibarat diorang dah tengah duduk kat sana. Tengah santai tengah duduk, kira diorang dah book lah. Dah book. So kita masuk kira kita langgar lah. Tu pasal bila sampai buat apa yang patut lah. Beri salam, you know. Lagi-lagi rumah kosong kan. Beri salam and stuff. Barulah kau proceed lah dengan whatever you need to do. Betul. So gangguan aku dekat chalet chalet dia pun tak jauh juga. It's just down the road tu. Itu that time budak-budak motor. Okay. Umur aku was 18 ke 19. So it's dorang punya anniversary lah. Okay. This team punya anniversary lah, first anniversary. So dorang buat chalet. Man. Tak kau. So bila Ni aku dah sensor saya ni. nak kena serius, legit nak kena. So Salah jadi. bila kita dah check in semua, everything is okay. Right. Expected pasal apa, kita rasa okay, we take over from people. Right. And that period was holiday. So bila kita take over dari orang lain, so it's already vacant apa? Yeah. It's already kira dah ada booking apa, bukan vacant. Bekas orang lah. Bekas orang. So pada kalau macam kau take over, kira kau rasa selamat apa? Di sebaliknya tak tu. And apparently that point of time member aku punya wife tengah pregnant. Alamak. Tengah pregnant. So gangguan dia macam mana tau? Kita pergi pancing. Okay. Barang kita seorang bawa satu rod je, tak banyak. Satu rod just to happy-happy. Right. Okay. So kita pergi pancing. A few yang tak pancing duduk kat chalet. So kita patah balik. Kita lepas isyak tu kita gerak pergi pancing. We go there, we go fish for a few hours je. Okay. So kita patah balik is slightly after midnight. So bila kita tak ada tu, the first gangguan jadi. Macam mana gangguan dah? Okay. So bila dah 11 lebih nak masuk ke 12, semua dah lipat kat dalam chalet apa. So pintu dah tutup semua, rebut-rebut kan. They heard fishing bells going around the chalet. Alamak. Fishing bell kan, gini. Fishing bell going around the chalet from teringat gitu. From the bedroom window. Pakai shade From the bedroom window to the kitchen window to the living room window, dengar literally one round. Alamak. Naik Syul, nampak? Lucu. Going around. So yang the one yang pregnant tu dah macam dah tak sedap lah. Dah tak sedap. So itu yang the call husband dia
member aku ni suruh balik cepat. Dia cakap ada benda tak kena. Right. So bila dia cakap gitu je, first thing first yang strike dalam kepala otak aku gangguan lah. Obviously lah. Pasal cannot be any intruder apa. Ya betul. Takkanlah intruder banyak time nak buat bel-bel dan semua bagai. So literally the bell is going around. Time kita tak ada tu. Dia bell tu kat bawah ke atau kat atas? Tak, chalet tu is one level je. One level. Dia bukan yang two story is one story. Oh, aku punya 2 story. Kau punya kau? Cak. Kau punya 2 story ke 1 story? Benda apa? Chalet. So bila aku dah sorry saya. Oh, bukan salah. So aku tak pay attention lah dia ni. Tak boleh lah. So aku pay one level chalet je. Okay. Dia ada Kurang sedap lah. Dia ada 2 ke 3 bedroom lah. Okay. So it's quite big lah chalet dia. So bila kita dah balik tu, then kita dah balik, dah letak dah kita cuci kaki kat luar dulu. Dan kita isap rokok dulu kat luar, baru kita masuk. Bila kita masuk tu, alhamdulillah okey. Tapi bila aku rasa dah pukul 2 lebih ke 3 lebih, a few of them kirakan macam nak makan barang-barang barbecue. So chalet dia macam mana tau. So bila keluar, dia ada ada tangga tapi a few steps lah. Baru kau keluar, dia pay fencing. Diorang keluar pergi tempat barbecue. Okay. Diorang kejap guys Teruskan. So diorang keluar pergi tempat barbecue. Then one of them kirakan, dia tak salah aku yang keluar 3 orang. So 2 orang tu pergi tempat barbecue, 1 orang ni pergi tempat dia tangga sini ni tangga kalau aku facing the fencing ni tangga tempat barbecue sini ada yang wooden table and chair. Alright. 2 pergi tempat barbecue untuk ambil makan, 1 kirakan standby dekat ni duduk. Yang 1 tu nampak benda dekat edge of the tangga. Oh lemak, benda apa? Alamak, Kakak. busy. So Kakak bro. kecoh. Kakak kau pelaki. Kakak. So dia punya plane busted. Dia nampak dia lari masuk. Yang 2 ni lost dengan makan. Mesti lah. Dia cakap apa hal. Tapi bila dia masuk, dia terus dah menggigil rabak. Ada? Tak. Tu April dah gerak. Tak. Dia kira shivering rabak. Shivering rabak. So ni makanan pun diorang letak balik. So Diorang masuk, tutup pintu. Sial lah. One of a kind siap. Diorang tutup pintu. Kira buka lah apa-apa Surah lah. Yang kita kirakan prioritize yang pregnant tu. Actually. So alhamdulillah throughout the night okay. Tapi yang last punya gangguan, yang lepas kakak tu, last punya gangguan masih bell. Si bel juga. The second round. Korang dengar? Kita semua dengar. So bila yang dia tu dah nampak kakak, everyone was awake. Kirakan was waken up lah. So tak ada orang tidur kat hall lah. Ha? Tak ada orang stay kat hall lah. Ada lah. Ada. Macam aku ni semua lah, kita kat hall lah. Tapi still ada activities je. And the bell yang kali kedua punya gangguan tu not as drastic as the first one. Right. Kita cuma dengar dekat tingkap dapur. Tingkat dapur Dia punya kitchen punya window tu, kita dengar kat situ je. Tapi bunyi dia very faint masa kau boleh dengar tau. Subtle lah. Itu experience aku yang dekat OCH, yang barrack tu dengan chalet lah, yang daerah sini lah. Oh, diam tak diam dah 35 minit siap. Oh, dah lepas. Alhamdulillah. Bukan dah lepas. Dah terlepas. Wow. So guys, tadi semasa Yasa tengah cerita tu tadi,
kita dengar tau something dekat belakang kita. So, like ada benda because aku tengah pantau. So aku tengah pantau. Oh, okay. So aku like terdengar and aku so same time aku tengok the screen apa yang kat belakang tu. So, but nothing lah. Tak apalah, nanti dah habis recording balik boleh review balik tengok. Wow. Nanti malam story menarik. Bukan cerita kali-kali orang panggil. Cerita yang orang panggil seram biadab. Seram biadab. Seram biadab. So Dr. Love, apa khabar? Okey Tak okey. Asal kau pakai shade? Kalau aku pakai shade maknanya tak best. Kita nampak apa? Kita nampak Tak, aku tak nak nampak. Okay, so ada apa-apa yang cerita lagi ke yang korang nak ceritakan? Tak ada cerita lagi. Okay. Kita nak closing. Cantik. Dah exit dah. Dah exit. So ya, ni saja cerita kita yang pada malam ni. And kepada korang, do subscribe to us. Kita di YouTube, kita di TikTok, kita di IG, Urban Nights Cooking SG. Do also like and share around to your family members, loved ones, everyone. And don't also forget to follow Selingkuh 2.0. Dr. Love, silakan. So aku punya podcast is Selingkuh 2.0. Spelling dia for aku punya YouTube is SLINGKO.2.0. Dan aku punya TikTok pun sama, Selingkuh SLINGKO. Okay, so kalau korang nak hantar korang punya cerita pasal love story, heartbroken, keselingkuhan. Selingkuhan is what? So keselingkuhan is cheating. So cheating of the pasal cinta, third party involved. Maybe about narcissistic personal disorder. Ni semua korang boleh, kalau korang would like to share, aku boleh share. And for the pengalaman, and after that aku akan kasih the resolution. Okay, so daripada situ aku am Dr. Love. Alright. So aku lupa, sorry. Email aku adalah theslingko@gmail.com. So ada apa-apa lagi? Apa? Aku. Terus. Okay, kalau ada any sponsors yang nak sponsor kita, korang boleh email kita at urbanxcookingsg@gmail.com. urbanxcookingsg@gmail.com. Okay, aku pun kalau ada sponsors boleh lah email aku juga. Terima kasih. Okay guys, so don't forget to subscribe. Don't forget to follow kita punya sponsor iaitu Mains and Bites dekat dalam IG dan juga TikTok, Mains and Bites. And support dalam business, and insyaAllah we make the world a better place lah for everyone. And with that aku Ed, aku Jay, aku Dr. Love, and we are from UXC and Selingkuh 2.0. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao. Bye bye.